Korang stres kerana sinki rumah korang selalu tersumbat dan juga sistem piping korang pun juga selalu tersumbat. Okay, dekat sini kita ada satu lagi produk yang boleh selamatkan korang daripada stres. Ini adalah soda api Melaya yang dapat membantu korang daripada sinki rumah korang tersumbat dan juga saluran piping di kawasan rumah korang. Sebelum itu, korang akan dapat user manual. Dekat sini dia akan tunjukkan cara-cara penggunaan soda api Melaya ini. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita test tengok soda api Melaya ini di sinki sama ada ia berkesan ataupun tidak. Okay guys, jika sinki korang tersumbat macam ni, korang perlu bersihkan dulu di bahagian sinki ini dan kemudian kita akan buang dulu sisa-sisa makanan yang berada di dalam sinki yang tersumbat ini. Lepas itu, kita akan tuang soda api semula ke dalam sinki yang tersumbat ini. Alright guys, apabila sinki korang macam ni, korang perlu tuangkan soda api ke dalam sinki ini. Alright guys, soda api sudah dibuka. Kemudian kita akan tuang ke dalam sinki. Selepas korang letak soda api Melaya ke dalam sinki korang, kemudian korang jangan lupa bilas dengan air sejuk ataupun air panas. Korang, yang lepas itu korang perlu bersihkan saja sinki korang selepas korang menggunakan soda api ini supaya sinki korang sentiasa bersih dan selamat. Tiada lagi bakteria dalam sinki korang selepas itu. So guys, ini adalah hasilnya korang menggunakan soda api Melaya untuk sinki korang tersumbat. Macam mana korang nak dapatkan produk soda api Melaya ini? Korang klik kat beg kuning yang berada di dalam video TikTok ni.